Lampu ni walaupun korang pasang banyak biji sekaligus, korang tak payah nak bayar bil elektrik. Sebab lampu ni waktu siang dia cas guna cahaya matahari dekat panel bahagian sini. Waktu malam pula korang tak payah nak cari switch untuk buka lampu ni. Sebab lampu ni dia akan nyala dengan automatik. Bila waktu malam tak ada cahaya matahari, dia detect tak ada cas yang masuk, dia akan terus nyala. Kalau korang yang jenis kerap tinggal rumah memang ngam pakai lampu macam ni. Walaupun korang tak ada dekat rumah, lampu automatik nyala. Tapi rumah korang akan sentiasa cerah macam ada orang dekat rumah. Sebab lampu ni dia akan nyala dengan automatik. Yang moden ni design dia lawa tau. Kalau tengok LED penuh dekat bahagian dalam, dan moden ni dia pakai reflektor. Waktu malam cahaya dia ni memang cerah. Dia boleh cover kawasan yang luas. Dia boleh maintain pula cerah lama sebab pakai bateri saiz besar dekat bahagian dalam. Kalau korang beli watt yang paling besar, dapat lampu solar saiz besar macam ni dan dapat panel saiz besar macam ni. Saiz 60 cm kali 35 cm. Biasa lampu solar panel dia ni separuh je saiz ni. Kalau yang ni 2 kali ganda besar. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang boleh cek yang model kelabu ni. Design dia cantik, dapat panel besar, lampu cerah, boleh nyala lama dan pasang banyak biji sekaligus, korang tak payah nak bayar bil elektrik. Korang boleh cek lampu solar ni dekat link video.